Resepi kali ni adalah stew kambing. Memang bunyi macam western, tapi cara masak dia mudah je. Yang susah adalah nak tunggu daging tu dia merenih sampai empuk sebab dah lapar. Barang-barang untuk masak stew kambing. Ini isi kambing. Berat dia lebih kurang sekilo. Lepas tu barang-barang tumis kita ada bawang besar. Ini garlic, bawang putih. Lepas tu kita ada kentang dengan lobak. Lain-lain untuk kuah 2 tin tomato puri. Ni jenama Du Chef. Salt, pepper. Lepas tu nak menumis pakai butter sikit. Dan akhir sekali nak bagi rasa kita letak cube pati lembu. Kita mula dengan menumis. Cairkan sedikit butter dalam minyak masak. Bila minyak dah panas, campak masuk bawang putih dengan bawang besar. Kacau dan kacau sampai naik bau. Dan bawang putih tu dia dah start menguning. Jangan sampai hangit pula, nanti bawang putih tu jadi pahit. Bila bawang putih dah perang, tuang masuk semua isi kambing tadi. Sambung kacau dan ratakan minyak dengan bawang ke seluruh isi kambing. Lepas dah rata, masukkan lada hitam, garam dengan cube daging. Lepas tu sambung kacau dan masak daging sampai dia dah mula garing. Lepas tu dia punya lemak dah mula mencair dan bertukar jadi warna lutsina. Bila dah sampai tahap tu, masukkan tomato puree dan masukkan air masak sehingga daging tu tenggelam. Jangan risau kalau masuk air terlebih sebab bila kita renih, air tu dia akan sejat sendiri. Dan kita akan renih selama lebih kurang 45 minit. Kalau rasa kuah tu surut sangat, kalau kuah tak cukup, boleh tambah air kemudian. Bila dah renih 30 minit, masukkan lobak dengan kentang. Kita tak masuk lobak dengan kentang dekat awal tadi sebab kita tak nak lobak dengan kentang tu terlalu empuk. Dan lepas 40 minit, patutnya daging dah lembut dan sedia untuk dihidang. Stew daging ni kan dia sesuai dimakan dengan roti ataupun pasta ala-ala Bolognese.